Buku terbaru Al-Faqir, Himpunan Hadis Fadilat Amal, mengumpulkan 1,400 lebih hadis tentang fadilat-fadilat dan ganjaran-ganjaran beramal sesuatu amalan yang melibatkan amalan wajib, juga amalan sunat, yang melibatkan umum seperti menuntut ilmu, mengajar, adab dengan orang tua, juga adab dengan sesiapa pun, juga dengan muamalah dengan orang lain. Demikian juga fadilat-fadilat tentang amalan-amalan dan bacaan-bacaan tertentu. Kitab ini mengumpulkan hampir keseluruhan tajuk-tajuk walaupun tidak semuanya yang memberikan kegembiraan kepada sesiapa pun yang membacanya, sebab setiap hadis-hadis ini disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilat, tentang ganjaran yang menjadikan seseorang itu untuk lebih kuat beramal, malah memperbanyakkan amalan dan istiqamah dalam beramal, malah rindu dalam beramal. Mudah-mudahan buku ini akan memberikan kekuatan rohani kepada kita semua untuk beramal, memperbanyakkan amalan, rindu untuk terus beramal, dan boleh kita sampaikan kepada yang lain insya-Allah. Semoga dengan kita beramal dengan amalan-amalan sebegini yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi perlakuan ataupun ucapan, menambahkan rasa cinta dan rindu kita kepada Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat bermanfaat dengan membaca, mentelaah, memahami akan buku terbaru yang kita usahakan ini, Himpunan Hadis Fadilat Amal, mengumpulkan 1,400 lebih hadis-hadis tentang fadilat beramal.